Salam lega guys. Hari ni episod 1 aku nak make up Azia Rahmah aku menjadi cantik dan komplit dalam dia. So ni aku nak kena cari bumper baru lah. Lampu nak kena gosok, bonnet ni aku nak tukar, side mirror ni aku nak tukar. Kan kita bagi cantik-cantik lah Azia Rahmah ni. Lampu pecah. Tapi aku dapat barang baru sampai order. So kita dapat barang baru Pro 2 bye. So apa dalam ni? Kita dapat konsol handbrake. So macam korang tengok ni, nampak kan dah, ni kan kosong kan. So kalau kita letak ni, nampak, tapi ni kena potong lah. Ni kena potong ni sebab nak masukkan benda ni. Lepas tu ni kena tebuk, masukkan skru. Makanya ni ada skru dia bawah ni. Ni banyak kerja guys, banyak kerja nak buat. Kapet pun dah sampai, kapet belum sampai lagi. Kapet pun nak tukar, nampak. Kapet dah buruk lah. So aku settlekan konsol dia. Jadi macam ni lah. Bila kau dah buka konsol dia ini, nampak. So aku nak kena potong ini, nak masukkan yang ni lah dekat dia. So aku cut lah scene potong-potong, buang masa lah. Aku tunjuk korang yang dah siap dia. Dah guys. So gua dah nampak. Kau nampak ni? Nampak? Dah lubang kan. Di kanan atas ni lubang kan. Lepas tu kan ni, ni pun kena lupa koyak kan. Mana? Tu, pak, tu kena koyak kan. Kalau kau tak koyak macam mana bang nak skru? So benda ni baru lah cantik. Tapi kita buat sendiri kan. Serah buat sendiri, tak cantik sangat . So dah settle, pasang pak. Tapi dia rompong sikit lah. Biasalah kita tak ada alat. Dah boleh letak air dah guys. Cantik. So aku tengah tunggu barang lain. So guys, kita jumpa next video guys. Siapa tak like me, atas tak ada rambut, bawah ada janggut. Assalamualaikum.